camping kali ni kita ke Pilah di Cascade, The Cascade, Pulau Pilah. So korang enjoy video ni sampai habis. Banyak benda yang aku nak tunjuk dekat campsite ni. Dengar cerita campsite ni cantik. So jom guys, korang kena tonton video ni sampai habis. Mana yang belum subscribe tu, korang subscribe lah. Sudi-sudi lah subscribe video aku ni Ni daripada tempat kerja. Hari ni aku off day. So kalau ikut, aku ambil pendekatan lah, aku ikut lekas. So dalam berapa kilometer? Dalam 50 kilometer macam tu lah, lebih kurang guys. 1 jam 15 minit lah sampai ke campsite ni. So hari ni Alhamdulillah jalan pun tak jam. So tu lah. Tapi cuaca panas lah guys. Cuaca tu memang agak panas sekarang, tapi okey je. Gola Mancing, sebelum Gola Mancing masuk kiri ni, kanan tu terus dah masuk dalam, ambil kiri ikut jambatan kecil. Mencabar juga jalan ni. Aduh. Itulah kalau kereta yang low watt ni dinasihatkan macam itulah. Bawah kita macam tu. Nama ni tak? Nama ni? Ya. Ha? Oh, ni jadi. Mana? Atas tu. Kokoh guys. Kita makan dulu lah. Campsite ni dia berbukit. Terpaksa tak larat. Dapur pun ada. Kat sini siap sinki, siap dapur. Dia siap bagi dapur guys, dapur gas. Ha. So korang tak perlu nak bawa stove korang, sinki pun ada. Air kuih pun ada guys. So kita bolehlah letak perkakas-perkakas kita semua dekat atas rak-rak yang dah disediakan. Apa-apa pun kita makan dululah guys. Kuih ni. Kuih boko-boko. Boko-bi. Satu tapak ni kat mana? Selamat. Makan jepuk ada. Kau dah makan belum? Kau makan apa? Kat mana sana? Oh, kau tak makan sini? Oh, tak campur orang? Tak. Tadi sini. Apa hal ni? Blending boleh? Betul tak?
Kan sebab dia kasi kita gambar. boleh buat satu album main gambar. Ayu dah pernah sedut dah. Yes, senuk. Tu dalam hari tu sangat. Ada orang tu saya tengok dekat TikTok kan. Dia memang makan daun-daun macam ni. Okey, dah lepas makan guys. Kita set up balik. Aku set up pun ala-ala kadar je lah. Hari ni aku tak pakai cam bag. So aku pakai tilam je. Ni je lah barang-barang yang aku bawa. Tilam sebelah sini. Okay guys, aku dah siap kemas. Penat juga. Tak adalah barang banyak sangat bawa. Kita nak pergi tengok air terjun dia. Bawa telefon dia, Boris. Air terjun dia. Tak tahulah korang nampak ke tidak. Memang banyak berbuah-buah. Ni kalau jatuh kono kat kita atas tanah ni. So boleh kan makan? Boleh? Timbang. Timbang bayar? Yo. Mai. Lanjut lah. Kan? Tak pula kan? Kalau dia suruh bayar, kita bayar. Sodok tu lah. Air
Aduh. Bila lama ada musim. Nasi goreng kentang. Nasi goreng. Kenapa? Kenapa apa? Baik. Saya tak nak air. Air kopi. Molo-molo. Kita tunggu dia sampai dia. Garing.
kat best. Yang lawa projek dulu dan habis. Mobil. Bulan ni bisa. Betul lah daun ni. Goreng balik dengan ni je. Oh, okey. Tak nak dah. Sini dia. Tunggu jap. Dekat bujang ni. Mana benda? Mana dapat cendol ni? Beli. Bau hujang beli. Boleh guys. Sini dekat dengan bandar. Ada ni cendol. Kilo apa? Mana? Ada. Pulut je bagi dia bang. Cendol tu tak yang. Banyaklah. Sikit dah lah. Okay guys, campsite ni dia tak besar. Dia boleh muat dalam 7 kemah macam tu lah. Semua atas deck. Memang best. Hari kedua aku kat sini tak lama, 2 hari 1 malam je. Sebab dekat dengan rumah 1 jam setengah macam tu lebih kurang lah. So kalau korang dah sampai kat sini, dah sampai campsite ni, korang kena parking kereta kat depan ni lah. Siap-siap reverse kereta korang. So korang susun kat sini. Ni pintu masuk dia guys. Aku suggestkan bila sampai campsite ni, korang nak bawa banyak barang. Macam aku suggest bawa barang sikit lah guys. Sebab korang kena bawa naik barang-barang korang melalui jambatan ni. Memang tinggi jugalah. So ini jambatan dia. Tapi nice lah guys. So kalau korang sampai, korang akan nampak lah betul-betul besar ni. Memang cantik campsite dia. Dia kasket. Agak tinggi jugalah jambatan ni. Satu ni untuk laluan wagon, satu lagi tangga. So kena hati-hati juga. Kalau korang bawa anak-anak korang, korang kena hati-hati juga bila melalui tangga ni. Nampak tak batu-batu besar ni? Memang cantik. Kemudahan untuk kawasan ni memang lengkap. Untuk elektrik memang 24 jam lah. So bila kau dah lalui tangga ni, korang akan nampak surau. Korang akan nampak toilet dulu. Toilet dia 2. Dan atas dia surau. Ni sinki dia. Dan dia toilet dia. Pressure air dia kat sini memang kuat lah guys. Nampak tak? Macam kat rumah kan. Surau dia dekat belah atas. Ni surau dia guys. So ada kipas, ada lampu, dadah pun ada. Kita pergi tengok dia punya kawasan tapak kemah dia. So kalau malam korang nak lepak dekat sini pun boleh. Kayu api ni sentiasa terpasang. Korang boleh chill-chill kat sini, meluahkan perasaan kat sini pun boleh. So ni deck belah bawah. Belah bawah ni kalau korang pandai susun, boleh dapat 3 guys. So kita orang kat sini tak 2 je. Ni kawasan deck dia. Bawah ni korang boleh tengok sungai, pokok-pokok pisang. Cantik guys. View pemandangan kat sini memang menarik. Memang cantik. Jom kita pergi ke sana. Deck yang lagi satu tu. Bagi aku campsite ni memang best. Boleh repeat. Boleh repeat orang kata tu.
Tapi jalan nak naik ke sini lah, agak berhati-hati sikit. Okey, sebelum kita nak pergi ke satu lagi deck tu, korang akan jumpa satu tempat makan, mana kata kitchen lah. So kat situ korang akan jumpa sinki, korang akan jumpa peti ais, korang akan jumpa air penapis air. So korang boleh, kelengkapan untuk kitchen semua ada dekat sana. Ni kawasan kitchen dia. Kata tau sini tau kitchen. Ni bang, molo-molo. Mula-mula Ni. sinki, tempat masak, dapur pun dia bagi sekali guys. Dia siap bagi dapur gas Sos tiram dah letak dah. So korang tak perlu nak bawa stove lagi. Sos tiram dah letak. Apa-apa pun korang masak dekat sini. Mari. So dia bagi peti ais. Ni. This one freezer. Saya buka. Kat sini ada kipas, ada lampu, taklah panas. Ada yang kukuh. Oi. Meja tempat makan pun boleh. Jangan sebut bang, dia tak taja video ni. Orang ni deck kat sini ngam-ngam untuk kabin. Nampak tak? Ngam-ngam untuk kabin. Terus lagi selepas sungai tu ada satu lagi deck. Ni korang boleh santai, boleh lepak-lepak, ada kursi. So korang kena turun sikit. Ni deck yang tadi first yang korang nampak ni, and then second deck ke belah sana. Ni pun klik-klik kita orang juga. Sana kalau korang pandai susun boleh letak 2 kemah, tapi berimpit sikit lah. Tapi untuk selalunya untuk 1 kemah. So korang kat depan ni tempat korang mandi sebenarnya. So ada air terjun. Sini kalau siapa berani nak mandi pun boleh mandi kat sini. Tapi dinasihatkan untuk budak-budak tak boleh lah. Memang tinggi kan. Tempat ni memang tinggi, tapi memang sejuk. Okay, sekarang dalam keadaan panas ni pun orang kata tu tempat ni memang redup lah. Jom kita pergi tengok sungai dia. So laluan sungai dia korang kena ikut sini. Air sungai ni memang sejuk, nampak? Tak adalah dalam. Tak dalam guys. Pada pinggang sahaja. Yo je. Betul-betul ni pandai pada kemah. Ada pangkal lah Marisa. Akak pangkal lah. Kita boleh pergi camping kat sana. Buat apa? Sebab dia tahu pasal kemah. Bawa kan. Aku cari kau lah. Ini mati.